Apa khabar? Ramai yang tanya Atika berkenaan kerjaya sebagai ejen takaful. Hari ini, Atika akan berikan beberapa contoh kelebihan kerjaya ini. Kelebihan kerjaya sebagai ejen takaful. 1. Pendapatan tanpa had. Komisen dan bonus boleh melebihi pendapatan kerja tetap. Contoh, ejen muda berumur 27 tahun boleh capai RM3,000. Sebulan dalam masa 8 bulan, beliau terlibat dalam industri ini. 2. Waktu kerja fleksibel. Tidak terikat 9 pagi hingga 5 petang, sesuai untuk yang nak call masa sendiri. Contoh, suri rumah atau freelancer boleh buat takaful secara part-time. 3. Peluang bina bisnes sendiri, boleh bina agensi dan ada pasukan sendiri. Macam jadi usahawan. Contoh, bekas pemandu e-hailing kini ada 15 orang ejen di bawah seliannya dan mampu capai pendapatan RM90,000 setahun. Encik Azizan pun ada ramai ejen seperti ini. Mereka berjaya ada pendapatan yang stabil. Kerja yang bermakna dan bermanfaat. Bantu keluarga lain lindungi diri dan kewangan mereka. Contoh, seorang ejen bantu waris pelanggan dapat pampasan RM200,000 sebab dia pastikan pelanggan ambil perlindungan yang sesuai. 5. Latihan dan sokongan disediakan. Modul latihan, coaching dan mentoring tersedia walaupun tiada pengalaman. Contoh, graduan baru dah boleh aktif jumpa prospek dan buat jualan. 6. Peluang cuti dan ganjaran luar negara. Trip percuma ke luar negara, hadiah, pengiktirafan dan majlis anugerah. Contoh, ejen muda baru 1 tahun dalam industri dah layak ke Turki. 7. Kerjaya selamat dalam ekonomi tidak menentu. Bila ekonomi gawat, orang lebih sedar pentingnya perlindungan takaful.